jangan lupa follow, subscribe dan juga like, share right on Elizad Dawn. Okay guys, Assalamualaikum. Kita orang on the way pergi Terengganu by way. So first stop kita tadi kita dah isi minyak dekat ni sekarang kita tengah isi minyak kat Temerloh. Okay, sepanjang jalan kita jumpa ramai lah MC kat atas jalan. So cuaca pun cantik. Okay, kita nak ke Terengganu. bukan lah. Pasir Mas, Pasir Berdengung. Kita ke Terengganu. Terengganu. Ada. Okay. Panas ya, tunggu di tepi jalan, tunggu kawan-kawan. Duduk. Yang lain cakap. Tomat. tunggulah, bersem lah. Kau duduk je, panas ni. Dah snap dia. Pak Di. Di Man, cakap apa Man? Terima kasih Manzul. Terima Okay, Assalamualaikum guys. Okay, kami dah sampai di Kuala Terengganu dekat resort kawan saya Syami Bo, Bayu Taki Resort. Okay, bilik pun besar Bilik pun besar, puas hati lah. Alright, Dan jom. bersih. A'udzubikalimmatillahi tammati min syarri ma khalaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya kiblat. Tu dah. So, bilik depan pool ya? Ya. Tu dia. So, macam biasalah. Sekarang je kita rasa tenang. Kejap lagi hantu-hantu tu semua sampai. Mungkin ketenangan tu hilang lah ya. Tu dia. Okay guys, kita orang nak share dengan korang tempat paling selesa, besar, terlalu besar. So kalau korang ada family nak dekat 40-60 orang pun mungkin boleh masuk kot. Lepak ramai-ramai, dia ada rumah depan, dia ada rumah yang di belakang. So bilik kita orang ni satu. Bayu Takir dekat Kuala Terengganu. Ada pool depan mata, so selesa, tak perlu berkongsi dengan orang lain. So korang boleh datang dekat Terengganu, Kuala Terengganu memang dalam town. Bayu Takir, korang boleh search Bayu Takir. So homestay ni sendiri korang boleh deal, insyaAllah harga pun sangat-sangat berpatutan. Yang penting owner jaga kita daripada awal kita sampai balik, superb. Thank you Bayu Takir.
Guys, kita dah sampai ke majlis pelancaran Clubhouse Nameless Terengganu MC. Thank you. Alright, okay. Alright. Oh, dah slow. Kat ni dah. Okey, baru sampai. Nak bersolek jap. Tak apalah, tak susah awak nak edit lain-lain lagi. Yes. Hey! Ada ya? Datang ke apa? Sampai ke apa? Ada. Depan. Okay guys, kita ada di majlis pelancaran Clubhouse Nameless MC. Kita nampak ramai motor-motor Harley Davidson yang daripada sana sampai sana. So MC antara MC yang diajak adalah Violent Storm, Jokers, Ironhead, lepas tu Lost Cowboy dan juga beberapa lagi lah kenalan-kenalan Nameless MC lah. So saya doakan supaya Nameless MC maju jaya dan all the best lah. Okey bang, kita kat mana bang? Kita sekarang ni berada di Clubhouse Nameless lah. So dikira diorang punya launching lah Clubhouse baru. So kita doakan mereka all the best dan terus majulah di Plaza Central Kuala Terengganu. Kita macam langkah kanan sampai tu ada makan tu. Ya. Lepas tu nampak muka-muka yang tengah lapar tu. Betul. Siap Satu lagi. Saya got kawan penjual. Saya dapat ni hari saya dapat bertemu kawan Facebook saya. Ni Datuk Nakir So saya dengar juga Datuk Nakir ni. Dia kira big player lah. Dah cari motor boleh cari dengan dia. Betul. Okey. Macam Ambassador Cik Amir ni. Kalau cakap kan habis. Jadi tu. Okey. Kita punya bakso. Bakso kita. Okey, sampai bila? Sampai hari Khamis. Hari Khamis. Balik bila? Balik esok. Okey, insyaAllah kita berjumpa. Kita berjumpa dekat highway ni. Kita dekat highway, kita jumpa dekat Boots. Okey, alright. Mana event yang pasal dia tu? InsyaAllah. Ramai tu. Dah sampai. Dah sampai. Dia support mari ke tau? Mari. Ha. Kita dapat mari. Terengganu. Terengganu okey ni. Terengganu Nameless MC. Okey, kita berada di pelancaran Clubhouse Nameless. So sekarang ni ketibaan Violent Storm lah. Violent Storm Motorcycle Gang, okey? Dengan raja-raja lain. Mereka baru sampai. So nampaknya ramai juga rider yang dijemput lah untuk menjayakan majlis pelancaran Clubhouse terbaru Nameless. Sekarang ni kita bersama dengan founder Violent Storm Motorcycle Gang. Okey, Mr. Founder, kita sekarang berada di mana ni? Terengganu lah. Terengganu, untuk majlis apa ni? Majlis ni ya, Nameless punya Clubhouse. Bapak ni kira majlis pelancaran lah ya? Pelancaran Clubhouse. Okey, so lepas ni nak ke mana Mr. Founder? Lepas ni ke Terengganu Park Week lah. Terengganu Park Week. Lepas tu? Lepas tu enjoy lah. Enjoy lah, okey, alright. Okey, jom. Let's go inside. Check it out. Kenapa dia jadi? Okay, Okey geng, saya berjumpa dengan kawan-kawan Terengganu saya dan Desmond Society Terengganu, geng-geng Desmond Society Terengganu. Desmond Society Terengganu. Saya bersyukur saat mereka telah subscribe dengan YouTube channel Ride On Eliza Don. Okey, sambil jumpa juga Don dekat Bike Week ni. Tengok. Macam umpang semua okey. Umpang, okey. Baik.
Okay guys, hari ni saya bersama dengan Presiden Nameless. Nama siapa? Okey bang, terima kasih kerana datang. Saya Fakro daripada Fakro. Nameless Terengganu lah. Okey, saya nak tahu sebenarnya apa yang berlaku hari ni, apa yang ada pada hari ni. Kita ada buat opening makan-makan sikit untuk opening kita punya Nameless Garage dekat Kuala Terengganu ni. Jadi kita jemput biker-biker yang datang ke Terengganu Bike Week untuk join kita, untuk jumpa lah, lama tak jumpa kan. So thank you so much untuk semua biker, terutama sekali Valenstorm kerana sudi datang dengan kita orang ke kita punya Nameless Garage ni. Berapa lama tak Nameless MC ni ditubuhkan? Baru 3 tahun lebih. 3 tahun lebih baru lagi. Okey, so dah ada, ini adalah majlis pelancaran Clubhouse lah. Clubhouse yang Tahniah pertama lah. sekali. Thank you so much. Tahniah Thank you. Mr. Presiden kita kerana walaupun 3 tahun mereka dah ada Clubhouse sendiri kan. Alhamdulillah. Apakah vision Tuan Presiden? Alamak, belum plan lagi, tapi kita orang macam ni lah, kita orang fun and ride. So kita orang buka Nameless Clubhouse ni untuk merapatkan lagi silaturahim, untuk lagi berkembang lah. Tapi untuk lagi berkembang tu InsyaAllah daripada semasa tu biar Allah yang tentukan, insyaAllah. Okay, adakah Tuan Presiden setuju dengan saya tak untuk kita untuk lagi memperpanjangkan usia sebuah kelab ni? Aktiviti tu paling penting. Yes, betul. Silaturahim, aktiviti, ride, semua kena join, semua kena komitmen lah. Betul lah. Bagi Kan? komitmen yang seadanya, sepenuh hati. bukan seadanya. Okay guys, tadi dah bersama dengan Presiden Nameless. Kali ni kita bersama kawan baik saya dan juga founder kumpulan Nameless MC, Mr. Saiful. Betul tak? betul. Saiful, Mr. Saiful. Okey, Mr. Saiful. Macam tadi saya dah tanya Tuan Presiden. So saya dah tanya lah, macam mana datang ideanya nak tubuhkan Clubhouse ni? Apakah tujuan dia sebenarnya? Tujuan kita nak ride free. Night free. Kita buat ni, so at least lepas ni anggota kita orang ni, siapa yang tak ride rugi. Sebab kita akan bakar dana sini. So sebenarnya erti kata lain dengan adanya Clubhouse ni adalah tempat perjumpaan lah. Tempat perjumpaan, kita nak unite. Lepas tu kawan-kawan yang dari jauh ke apa ke datang Terengganu ni, port dia boleh singgah sini. Kita ada buat servis sikit. Tapi setakat So dekat Clubhouse ni, selain daripada tempat perjumpaan, apa yang ada dekat Clubhouse ni? yang ada sini, kita ada buat servis. Servis apa? Tapi tukar minyak hitam je lah. Servis minyak. Bukan yang major tak. Okey. Yang biasa-biasa je. Okey. Lepas tu part, accessories, apparel, benda macam tu lah. Lepas tu detailing ada. Kita buat detailing dengan PPF untuk jaga motosikal lah. So saya dengar tadi apparel So apparel brand Nameless lah. Brand Nameless, dan ada kita campur-campur kat sikit dengan brand-brand lain. Tapi tak ada Dickies Dickies tak ada. Dickies tak ada, so crack the box Salman. Tapi kalau ahli sudi kan, kita memang sangat mengalukan untuk park sini. Park sini lah supaya sedikit yang ahli punya. senang untuk orang ahli-ahli rider Terengganu datang lah kan. Terengganu senang nak datang, dan benda tu ada sini, boleh nak shopping kat sini. Okay, ni saya nak tanya soalan last lah. Tadi saya dah tanya Tuan Presiden, saya nak dengar daripada founder, apakah harapan untuk MC Nameless ni? Harapan kami nak unite, nak happy, enjoy, dan kita nak satukan semua lah. Yelah, kita tak nak ada masalah. Tak nak ada masalah. Dunia pembotolan ni kecil. Ya, betul. Kan? Betul. Walaupun kita nak ada masalah. Kita tak nak ada masalah. So kita harap kita semua ni boleh unite. Betul. Dengan kawan baik saya, Mr. Sam Ringo, dan juga co-founder Violent Storm Motorcycle Gang. Okey, lepas ni nak ke mana Tuan co-founder? Lepas ni ke tapak event lah. Okey, lepas tapak event, Lepas tu kita balik lah. kita balik parti ke? Parti lah. Brother kita Otai Mr. Abang Mus Okey bang, berapa biji motor ride hari ni bang? Daripada Lost Cowboy, kira-kira kita ada dalam 12 biji. 12 biji? Meraihkan Terengganu Bike Week untuk tahun ini. Okey, lepas ni sekarang kita berada di majlis pelancaran Clubhouse Nameless. Okey, lepas ni nak ke mana bang? Lepas ni kita pergi ke Bike Week, Terengganu Bike Week 2026. Okey guys, saya bersama dengan Toke Roaring Motors dan juga berangkat Presiden Violent Storm Motorcycle Gang, Mr. Steamroll. Mr. Steamroll, cukup tidur ke? Tak cukup tidur. Tak cukup tidur, buat semalam habis buat apa? Kepala lebih kurang pukul 6 pagi kak. Okey, lepas ni kita nak ke mana Mr. Presiden? Kita pergi ke Terengganu Bike Week. So kita jumpa kat sana lah. So kita orang hadir dengan seramai lebih kurang 50 lebih orang. Kawan baik saya Lan Jokers, saya ini adalah founder kumpulan Jokers MC. Okey, hari ni datang berapa biji? Hari ni kita datang 10. 10 Ya. Okey, lepas ni nak ke mana? Lepas ni kita ke tempat event.
malam ni ada gala dinner. Malam kali so dah ada harapan nak menang Alphard lah. Hai, semua orang kita raya kita tunggu-tunggukan. Okey, saya doakan semoga anda berjaya lah. Amin. Balik bila tu? Balik KL bila? Balik besok. Okey, saya doakan ride best ride dengan selamat lah. Okey guys, kita dekat majlis pelajaran Clubhouse Nameless MC. So kita ada live performance Bila kita bertemu dalam cinta. Mr. Jeff daripada Ironhead daripada Ironhead. Okey, Ironhead ni ride berapa orang? Hari ni kami ride dalam 12 orang. 12 orang. 12 orang. Kami sebenarnya ada ride anniversary 10 tahun. Sebenarnya Ironhead MG. Tanya. Ya, alhamdulillah. So lepas ni Jeff, lepas ni nak ke mana ni? Kita akan ke tapak International Bike Week lah. Okey. Terengganu International Bike Week, ya. So lepas tu ke mana? Habis tu adakah sampai malam? Ya, sampai malam dan kita akan ke Violent Storm punya party. Sampai saya Mr. Bakril. New Brother Ya. Okey, hari ni New Brother ride berapa orang ni? Hari ni kita datang 8 orang. 8 orang. Okey, lepas ni nak ke mana? Lepas ni kita nak ke Violent Storm. Walaupun lampu mati, kita pergi juga. Semangat macam ni yang kita mahu. Saya Mr. Aizat dan Mr. Achal from Tycoon Raiders. Ini adalah Mr. President dan Mr. Vice President. Okey, lepas ni nak ke mana, Tuan Presiden? Lepas ni Acong nak makan celup tepung. Okey. Tadi menjejej Alio dia, teringin sangat. So lepas makan celup tepung, Sebab tepung kita ke Violent Storm. kita ke Terengganu International Bike Week. See you guys there. Alright. Mr. King daripada Terengganu Gentleman Rider. Okey, lepas ni nak ke mana? Oh, lepas ni kita ada event satu lagi malam ni. Kita sambut VIP untuk ride daripada IPD Marang ke tapak Malang Gala Dinner bersama dengan Wabi Tok Lee sebagai perasmi event. Okey. So berapa ramai yang akan terlibat ride ni? Malam ni kemungkinan dalam 60 rider. Wah, besar, bersama. Betul lah. Besar, Dia ada melibatkan beberapa kelab lah, yang mana yang wakil-wakil kelab untuk mengiringi VIP ke Malang Gala Dinner malam Okey, ni. Gala Dinner sebenarnya apakah dia punya matlamat tu? Sebenarnya apa? Malang Gala Dinner ni memang the final dinner untuk bikers bagi Terengganu Bike Week 2026 dan mana-mana Bike Week So sebelum dia ni. ada kena-mena dengan TIBW lah. Yes. Dia sebab yang kita iri ni VIP. So Okey. VIP ni dia datang, dia yang merasmikan lah. Okey. Alright. So malam ni dia ada persembahan yang menariknya. Saya juga adalah di Jabatan Pelancongan kan. Okey. So malam ni kita ada persembahan khas special Ulit Mayang. Pasal tarian Ulit Mayang. Kita ada tarian joget Terengganu dan juga tradisional punya ni dia ada dalam penceritaan dia. Malam ni boleh tengoklah.
Bazir. Jadi tanpa melengahkan masa, sama-sama kita saksikan pertunjukan tempur tanpa senjata. Mana buah ikan? Ada. Senjata yang akan dipersembahkan oleh 25 orang anggota dari Regimen Kedua Kor Polis Diraja. Satu apa weh? Dengan tu Okay dah. Jalan. Okay guys, sekarang kami berada di Terengganu International Bike Week. Okay, so kita nak check it out apa yang ada di TIBW 2026. Let's check it out. Okay guys, hari kita nak buat sedikit pertanyaan lah. Okay bang, nama siapa bang? Nama saya Rosli. Okay, dalam banyak-banyak ahli division, motor apa yang abang paling suka? Saya nampak yang depan ni lah CBO ni lah yang baru. CBO kenapa? Kenapa suka CBO? Sebab tengok satu enjin baru, Okey. lepas tu dia punya design lah, design. Design dia design dia maskulin. merecik lah. Merecik. Alright. Okey. Terima kasih bang. Okey. Okay guys, nama bang? Cikgu Syaril. Okay, Jenggo Syaril. Dalam banyak ahli division punya model apa yang awak suka? Of course yang CBO ST. CBO Aha. Oh, kenapa CBO Dia punya level yang atas bang. Atas Level lah. atas. Memang paling premium. Lah. So kiranya CBO ni the ultimate machine lah Ultimate, yes. Okay, thank you bang. Thank you. Okay bang, nama siapa bang? Nama Syed. Nama Syekh. Baik, okay, abang Syekh. Nak tanya, dalam model-model ahli division ni, model apa yang abang Syekh suka? Allah, roguelike Roguelite Kenapa roguelite nampak macam terbaik lah dia Terbaik daripada segi design lah. So suka yang mata jerung lah. Ya. Okay, alright. Terima kasih abang Syekh. Baik. Right. Dalam apa ni? Masuk dalam apa? Pergi YouTube. Biasa tak? Okay bang, nama siapa bang? Muhammad Rafi bang. Muhammad Rafi, okay? Rafi. Nak tanya, dalam banyak-banyak ahli division, motor apa yang Muhammad Rafi suka? Saya suka road light lah. Roguelite Kenapa roguelite? Road light nampak garang. Nampak garang macho Ya. So dia punya design tu memang wow. Dia punya design memang wow lah. Dia punya kepala dia. Kepala jerung guys, roguelite. Jerung, ya. Okay, terima kasih Muhammad Rafi. Okay, alright. Okay, nama siapa bang? Khalil. Khalil, okay. Dalam banyak motor ahli division, motor apa yang abang Khalil suka? Ali ni saya suka ni apa? Yang kepala macam besar tu. Yang jerung tu? Roguelite lah? Sebab kenapa suka roguelite? Sebab dia macam jerung? Okay, terima kasih abang Khalil. Okay, kita interview pula. Okay, nama siapa bang? Nama saya Muhammad Hafizan. Muhammad Hafizan, okay. Muhammad Hafizan, dalam banyak-banyak motor Harley, motor apa yang paling Hafizan suka? Roguelite ya. Roguelite, kenapa roguelite? Roguelite muka macam jerung. Jerung okay. Chuck nose fairing. Alright. Terima kasih. Nama siapa bang? Haikal. Okay, Muhammad Haikal. Abang Haikal. Dalam banyak roguelite, dalam banyak Harley apa yang paling suka? CBO roguelike. CBO roguelite Kenapa CBO roguelite Dia cantik lah, full spec. Full spec. Full Adakah spec. sebab dia premium? Premium dan CC dia besar, 2000 cc. Okay, so bila nak dapatkan CBO roguelite tu? Saya tengah jumpa ni member ni, Jimmy. Jimmy? Jimmy. Kalau tak jadi dengan Jimmy, berjumpa dengan saya juga lah. Kena datang KL lah. Okay, alright. Okay, terima kasih. Terima kasih. Okay bang, nama siapa bang? Basri. Okay, abang Basri yang nak tanya, dalam banyak-banyak ahli division kan, ahli apa yang abang, model yang mana satu yang abang paling suka? Straight glide lah. Street glide Okay, first time
first time orang yang pertama jawab street glide. Kenapa suka street glide? Body dia kot seksi kan. Mengancam. Seksi pada Basri, Abang Basri Street glide seksi Seksi. Okey, terima kasih bang. Okey bang, nama siapa bang? Nama saya Rosli. 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 Okey abang Rosli nak tanya, dalam banyak-banyak Harley model yang mana satu abang Rosli suka? Street glide. Street glide, kenapa street glide Design dia. Okey. Kita dah ada 2 street glide Okey bang, terima kasih banyak bang. Okey bang, nama siapa bang? Nama saya Aziz. Pak Aziz. Okey Pak Aziz, dalam banyak Harley Davidson, Pak Aziz suka model yang mana? Saya suka model yang ni. Street glide Kenapa street glide? Kemas, sedap. Kemas Okey, kita dah ada 3 street glide guys. Okey, terima kasih. Okey. Okey, nama siapa bang? Rashid. Abang Rashid. Okey, Abang Rashid, dalam banyak-banyak model Harley Davidson ni, Abang Rashid suka yang mana satu? Sportster Kenapa Sportster Abang Rashid? Ada medium lah, medium. Dia medium dan senang dipandu lah. Okey guys, first Sportster. Terima kasih Abang Rashid. Okey bang, nama siapa bang? Arif. Okey Arif, dalam Harley Davidson ni, banyak-banyak Harley Davidson punya model yang mana satu idaman kalbu? Rider ke apa nama dia? Tak, model, motor. Model lah. Model. Model saya tak hafal. Tak hafal, tapi okey, kita senang cerita lah. Suka yang road glide ataupun suka yang street glide? Yang mana satu? Yang ni Spider. Ini road glide. Yang ni. Suka road glide Okey, terima kasih. Okey, nama siapa dik? Nama saya Muhammad Aiman. Muhammad Aiman. Okey, dalam banyak Harley Davidson punya model, Muhammad Aiman suka yang mana satu? Saya suka semua. Tapi yang paling saya suka CBO. Rock Light. Road glide CBO. Taste tinggi ni. Dia taste tinggi. Kenapa CBO road glide Nampak gah bawa Dia nampak gah Okey, terima kasih Muhammad Aiman. Alright. Okey, nama siapa? Okay, nama saya Jamie. Okey, nak tanya, dalam banyak model Harley Davidson yang mana awak suka? Saya suka Pan America. Wah, ni sesuatu yang lain Pan America. Kenapa Pan America? Okey, sebab saya salah satunya orang yang tinggi dan Pan Am tinggi. So bila saya bawa Pan Am, pandangan saya luas, clear view. Dan satu lagi, saya juga suka jiwa kelajuan. Of course, Pan Am saya dapat laju dan saya pakai Pan Special dan saya dalam sama saya main off-road. So saya pedal. On-road pun dia, off-road pun saya pedal. Selagi boleh pakai. Alright, thank you very much Jimmy. Okay. Nama siapa? Saya Mat. Saya Mat dari Harley Penang. Saya Ahmad Mat. Okey Mat, nak tanya dalam banyak Harley Davidson punya model kan? Ya bang. Mat suka yang mana satu? Kalau idaman saya Street Glide. Street glide kenapa street glide? Sebab bila kita bawa tu rasa dia punya feel tu. Feel yang macam mana? Macam mana nak cerita? Yang tak boleh digambarkan. Tak boleh digambarkan. Okey, terima kasih Mat. Baik. Apa saya pula? Okey, nama siapa? DJ1. DJ1. Okey, dalam banyak-banyak model Harley Davidson, motor yang mana idaman DJ1? Bagi kau Chicanos. Tak, Chicanos tu konsep. Tapi kita nak tahu motor yang mana? Street glide ke, road glide ke, Sportster ke? Sportster lah bagi Sportster kau. Kenapa suka Sportster? Sebab dia punya handle, dia punya berat tu tak ada berat mana lah kalau ikut bawa. Maksudnya Wan boleh handle lah. Boleh handle lagi. Okey, terbaik Wan. Terima kasih Wan. Interview yang. Beritahu nama siapa bang? Muhammad Ali. Okey, abang Muhammad Ali. Nak tanya dalam banyak-banyak Harley Davidson ni, model yang mana satu yang abang suka? Apa tadi? Dalam banyak-banyak motor Harley Davidson, motor yang mana abang suka? Oh, Harley Davidson ni boleh katakan semua suka lah, tapi tengok satu macam road glide je. Road glide Sering. Okey lah road glide, terima kasih. Dia suka road glide. Ada geng. Okey, nama siapa bang? Nama Azim. Dalam banyak-banyak Harley Davidson kan, model yang mana Azim suka? Road glide. Road glide Kenapa road glide ya? Boleh panjang bang, batu tak gegar. Tak gegar, confirm ke? Tak tahu. Kena try dulu lah, pinjam motor abang lah. Tapi road glide tu mungkin sebab pasal apa? Sebab pasal bentuk dia ke apa? Yang baru ni sebab mata kepala dia. Kepala dia, dia nampak macam jerung kan. Jerung Alright, okey, terima kasih Azim. Okay bang, nama saya Atta Mari. Tapi saya rasa macam saya kenal awak. Saya pun kenal awak. Kan, dalam banyak Harley Davidson awak suka yang mana? Saya sekarang tengah pakai lowrider, tapi saya paling suka sebenarnya road glide sebab dia besar, selesa dan boleh bawa penumpang dengan selesa. Okey, kita gang. Mari. Rocking. Pan Am.
Road Glide. Road Glide. Alright. Nama Nama siapa? nama saya Amal. Dalam banyak Harley Davidson, model mana yang Amal suka? Saya semestinya Road Glide ST. Alright, geng. Right. Nama siapa? Nama Burrito. Burrito. Okey, dalam banyak Harley Davidson, model apa yang awak suka? Saya paling suka Softail. Softail yang mana? Softail ada banyak. Ada Softail Heritage. Okey, terbaik. Thank you. Satu kelainan. Apa siapa bang? Man. Man Okey, Man nak tanya dalam Harley Davidson punya motor, mana satu idaman kamu? Motor Road Glide terbaik. Kita geng. Alright. Bang, Saya Mahyudin Muhammad. okey bang, nak tanya dalam model Harley Davidson, model yang mana abang suka? Saya suka Low Rider ST. Low Rider ST. Alright, Low Rider ST. Ada pimpinan ST. Okey bang. Tapi tengah counting. Nak beli ni. Tengah counting abang ni. Ya. Ya, saya tengah Harga belum runding. Ya, kita tengah menguruskan dia punya motor Nextel dulu. Alright, terima kasih bang. Okay, saya nak tanya nama siapa? Talia. Okay, Talia, dalam banyak-banyak motor Harley Davidson, motor apa yang awak paling suka? Saya suka Sportster S. Sportster S, kenapa? Sebab bagi saya dia macam sesuai untuk ladies lah. Sesuai untuk ladies. Terima kasih. Mari. Okay, nama siapa? Berlin. Berlin. Okay, dalam banyak-banyak motor Harley Davidson apa yang awak paling suka? Paling suka tak tahu kerana actually husband saya sudah own satu. Okay, apa yang dipakai? Saya tak tahu yang besar. Yang besar, mungkin Road Glide kot. Mari. Okay, thank you. Okay, saya nak tanya nama siapa? Mimi, dalam motor Harley Davidson, Mimi suka motor apa? Tak kisah, tembak ke? Kantor. Dia kerja Harley, dia kantor, dia tak ingat model. Mari. Okay, nak tanya nama siapa? Lia. Nak tanya dalam motor Harley Davidson, awak suka motor apa? Road Glide. Weh, perempuan suka Road Glide. Mari. Wala stop! Satu, ada di dua. Dapat tak betul. Yang ada kat belakang sana, boleh sama-sama tengok pertunjukan tempur tanpa senjata dari Tentera Darat Malaysia. Lihat pulau ni, jangan dekat. Kita buka. Cepat. Awak takut? Depan ni, asal depan ni. Terima kasih kepada Tentera Darat Malaysia sebenarnya Jerajak. Malam lah, full. Oh, memang lah. Ni ni. Oh. Ada kampanye tambahkan di sana. Kalau memang rezeki anda untuk Toyota Alphard ataupun hadiah lain, kita semua dan juga ada barangan dari penanda-penanda kita. Ni barang ini kita dapatkan Mana Cik Abang ni? Cik Abang jadi fotografer je. Dua orang. Okey. Sama-sama tua di Mak Licet. Okey. Jangan Abang betul bang, tapi nak cakap kamu abang. Ni abang ni yang betul. sedang berlangsung lagi. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Kampung sebelah itu kita
juga. Dah habis belanja SPM nak jadi aktor. Inilah masanya. Boleh tinjau sendiri. Mana dia suka main PUBG yang berapa tu. Okay, vibes dia saya boleh kira tahun ni ke tahun bila-bila tu kan sebelum ni saya sampai memang dalam keadaan meriah. Sebab saya tengok bukan pengunjung daripada pengunjung datang malam je, daripada pagi hingga hari hingga malam memang penuh guys. So kita tengah tunggu konsep pula. Alright. So good luck untuk next year. Mudah-mudahan Terengganu Bike Week akan orang cakap ada peluang untuk tiap-tiap tahun. So kita dapat bersilaturahim dengan semua all rider lah. Favorite motor saya memang suka rocking pada zaman saya sekolah dulu sebab saya ikut abang saya. Abang saya ni memang main rally, jadi saya idaman saya memang rocking. So sampai sekarang saya pakai rocking. Sebab kenapa pakai rocking? Sebab kita king of the road. Alright, thank you. Banyak pemotor orang ni. Tu dia nak laju. Alright, ibu pendaftaran semua diramai namanya. Yang melakukan pendaftaran sebentar ini. Terima kasih. Baik, kita ada tamu utama kita pada dua jalan Kamorode. Kita juga ada Halu di sini. Di sana kita ada Bosri Hotel. Sampai di sini ada Sahabat Motor. Dan juga kita baru tadi selesai berkata semua. Banyak pemotor. Kan, nak ambil gambar. Abang ambil gambar. Balik mandi dah. Malakkan ke tu Ali? Jom. Nampak gagah perkasa tu. Ngam tadi.
Ada. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Dah nak memetik. Jangan pusing belakang. Jangan tengok belakang. Hilang space. Ini spek mata tercabut lah. Beg tercabut lah. Tak faham kau ni. Ha? Dia spek mata tercabut, beg tercabut. Tak tahu lah. Tali tak? Saya dah tanya. Cuba kau ikat kat dekat kita orang lah. Cuba kau ikat kat kita orang. Di sini je. Malah nak detail tapi tak boleh sebab skru dah patah dalam. Macam ni? Letak kat dalam. Skru dah patah dalam. Skru tak boleh mati. Letak kat belakang lah. Tak betul bang. Tak betul bang. Asal? Bom mana bom? Depan. Dah baru potong kita dekat lori dia. Tengah-tengah masa ni tidur lah. Ini macam-macam beragam Tapi motor masih perform. Okey. Back dia problem. Motor Ya. okey. Dia memang selalu mendatangkan masalah Rider tak ada hal memang. Sikit yang masuk yang lori. Beg tercabut guys, tercicir. Okay, beg tercabut, tercicir. Dia ni tinggal dia punya pemikiran je, tak tercicir. Masih boleh ni lagi. Kita jadi kicamai terus kan? Masih lagi angkuh. Dah macam-macam masalah pun angkuh tu. Right on! Eliza Don! Jangan lupa subscribe guys. Subscribe. Oh, kita pergi makan apa? Durian. Kita pergi makan durian guys. Ni apa nama? Karak Nanti kita salam dekat. Abu nak keluar guys, so kita makan-makan durian. Congrats Abu. Okay, bye guys. Jumpa lagi. Congrats. Okay. Congrats motor baru. Okay, so kita dah nak balik. Kita dah habis event Terengganu International Bike Week. So semua dah selesai dan kita dah nak balik. Alright, sebelum hujan turun. Okay, bye guys. Assalamualaikum. Ride on Eliza Don. Bye. Nak balik rumah.